Okey. Fathah ni okey, kita tengok harakah fathah. Harakah maksudnya pergerakan. Fathah membuka mulut. Okey, harakah fathah pergerakan membuka mulut. Pergerakan membuka mulut. Bagaimana kita nak buka mulut tadi? Bukaan fath syafatain bi syaklin muhayyid. Kita buka mulut dalam keadaan yang bebas. Hanya buka ma mulut buka dalam keadaan tidak ada unsur muncung dan tak ada unsur seringai. Hanya buka bersahaja. Okey, lepas tu kita nak menjadikan bacaan kita tadi nipis macam mana? Tengok kepada sifat istifal infitah lah. Bukan tengok kepada bibir kena seringai baru nipis. Tak. Ni dia ada kata dia adalah inovasi, kita suruh seringai. Tak, dia bukan inovasi. Tapi kaedah yang salah dipasangkan untuk menjadi teknik pengajaran. Sebenarnya tak betul lah. Okay. Jadi kena kembali kepada makhraj dengan sifat. Makhraj dengan sifat. Kita kena buka mulut. Buka bersahaja. Hujung lidah, pangkal lidah duduk bawah sebab dia istifal. Dan bila istifal kita selalu sebut dia mesti infitah. Maliki yaumi. Selesai. Maliki yaumi. Selesailah. Satu dan satu. Okey. Yang keduanya, selesai daripada kita sebut maliki. Dan ada juga orang yang salah baca macam mana? Dia baca dengan maliki yaumiddin, panjang pada ma. Tak boleh. Mesti dua harakah. Macam mana? Min fathah ma. Alif mad asli harakatan ma. Habislah. Maliki. Ni timbangan dia. Maliki cukuplah. Bukannya maliki yaumiddin, tak. Maliki cukup. Okey. Min fathah ma, alif mad asli harakatan ma. Maliki habis. Okey, kita nak masuk kepada huruf lam pula ni. Nak masuk kepada huruf lam. Huruf lam kasrah li. Lam kasrah li. Mali. Okey, huruf lam tadi, okey, hujung tepi lidah kita letakkan di gusi atas. Hujung tepi lidah ni kita letakkan di gusi atas dalam keadaan tawassut, dalam keadaan sederhana. Allu. Relax. Okey, duduk dalam keadaan yang sederhana. Letak je hujung tepi lidah kita letak di gusi atas. Dalam keadaan relax, tuan-tuan. Okey, lepas tu kita selesaikan harakahnya apa? Kasrah. Kasrah maksudnya kasrul syafatain ataupun inkhifad dengan makna infirad. Sudut bibir kiri kanan kita tarik ke sudut bawah biar nampak barisan gigi bawah kita. Li. Maliki. Maliki yaumi. Okey. Sekarang ni kita tak nak baca Malik yaumiddin atau Maliki yaumiddin. Tekan banyak pada huruf kaf. Okey, kita nak tengok pada huruf kaf pula. Selesai mali, kita nak masuk pada huruf kaf. Tuan-tuan tahu tak apakah kesalahan yang biasa kita laku sehingga menyebabkan huruf kaf yang kita baca tadi berangin banyak? Huruf kaf memang ada angin, tapi tidaklah angin sekuat yang kita baca. Bukannya ki itu tidak. Dia ada hams, tapi hams dia syiddah dulu baru hams. Ki. Kalau kita letak tangan kat depan kita akan rasa ki, sikit angin langgar jari kita. Okey, kita tak boleh baca maliki yaumiddin, tak boleh. Maliki yaumiddin tidak. Okey, bagaimana tu? Kesalahan yang kita baca menyebabkan bunyi angin ni kerana kita tolak lidah ke depan. Boleh tulis tak? Angin kuat pada huruf kaf berlaku kerana lidah kita tolak ke depan.
Lidah kita tolak ke depan. Okey tuan-tuan, tolong saya tap skrin dan juga tolong share live kita pada malam ni. Okey, tolong tap skrin dan juga tolong share live kita pada malam ni. Okey. Maliki, 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 maliki yaumi, maliki yaumi, maliki yaumi. Okey. Maliki, liki. Lidah kita jangan tolak ke depan. Relax je. Kaki. Bukannya ka, dia tanda kita tolak lidah ke depan kan? Kita akan nampak pipi kita ni naik ke atas. Tak nak yang bacaan macam tu. Sah ke tak bacaan tu? Sah dia bacaan, tapi dia tak tepat. Tidak menepati makharij dan juga sifat huruf. Asalnya kerana makhraj tak tepat. Kenapa? Kerana bila kita tolak ke depan, tempat sepatutnya bertemu, dia tak bertemu di situ. Dia bertemu di depan. Menyebabkan bocor lah. Kan kita tahu sifat tawassut ni, sifat huruf kaf ni, antaranya adalah syiddah. Lepas tu barulah rakhawah. Syiddah barulah hams. Ka. Dia syiddah dulu, dia tahan dulu, bertemu dengan sempurna, lepas tu baru dia ka, baru dia buka mulut. Maliki, maliki, maliki yaumi. Okey. Seterusnya, kita nak pindah kepada kalimah yaumi. Yaumi. Ada 3 perkataan. 3 huruf. Ya, waw dan mim. Okey, kita baca dengan apa? Waw tu dia sukun. Dan sebelumnya fathah. Dia menepati syarat untuk menjadi waw. Waw apa? Boleh komen tak? Dia jadi waw apa? Boleh tolong komen, dia jadi waw apa? Okey. Dia waw dan mim yang sakana wan fathah. Kedua-duanya sukun dan sebelumnya harakah fathah, dia jadi apa? Tolong komen, dia jadi apa? Okey, cuma saya nak fokus kepada cara baca. Cara baca huruf ya. Tengok ya rumahnya dekat mana? Rumahnya di tengah lidah. Rumahnya di tengah lidah. Madlin. Madlin Ustaz. Ya, lin. Betul. Okey, tengah lidah ni dia menghala ke langit atas. Ai, huruf ya. Ai. Ai. Dia hanya tengah lidah kita ni mendekat dengan langit atas. Dan dia bersifat dengan apa huruf ya ni? Dia huruf yang nipis. Hasil daripada istifal infitah. Pangkal lidah duduk bawah, ujung lidah juga duduk bawah, dia datar. Ya. Okey, kalau kita tengok lidah kita ya, dia hampa. Dan harakannya fathah, kena buka mulut. Walaupun selepasnya huruf waw ni, kita jangan fokus pada huruf waw. Jangan fokus pada huruf waw. Kenapa? Kerana kalau fokus pada huruf waw, kita dah tak nak buka mulut untuk huruf ya fathah. Sedangkan ya fathah maksudnya fathah syafatain, mulut kita kena buka. Ya, yau, yau, yaumi, maliki yaumi, yaumi. Buka dulu di ya, barulah ke huruf waw. Okey, dalam keadaan lin, dalam keadaan lembut. Ni kita sebut lin, tapi kita baca tak lin. Kita baca yaumiddin, yaumi, kerah je bunyi huruf waw tu. Ataupun huruf waw tu dia pegang sangat huruf ya, sampai huruf ya tak boleh buka mulut. Kita kena buka dulu ya, yaumi, yaumi. Jangan terlalu lama. Dan satu lagi, antara benda yang banyak juga orang kita baca adalah dengan memuncungkan mulut pada huruf waw yang berlebihan. Dia baca macam mana? Yaumiddin, yaumiddin, maliki yaumiddin. Tak, kita dengar huruf ya tu, dia tak boleh buka mulut satu. Nombor 2, huruf waw tu jadi muncung. Sedangkan waw yang kita baca bukannya harakahnya dhammah, tapi harakahnya adalah, dia tidak ada harakah, dia sukun. Maka au, yau, cukup kita istidaratul fam. Istidaratul fam, kita bulatkan mulut saja. Maka cara bacanya adalah yaumi, yaumi. Dan huruf mim, bibir atas bibir bawah, kasrah kita selingan. Mi, yaumi, yaumi. Okay, selesai untuk sebutan huruf mim dan juga kalimah yaumi. Okey, setakat tu jelas tak?
Alhamdulillah. Jelas. Istidaratul fam tu apa Ustaz? Istidarah bulat. Mulut kita jadi bulat. Okey. Ni kiranya waw ni bulatkan bibir, bukan muncung bibir ya Ustaz. Ya. Bukan muncung bibir tapi kita bulatkan bibir. Huruf waw bukannya muncung bibir tapi kita hanya bulatkan bibir. Maksudnya mulut kita ni ke depan sedikit je. Au, wa, bukan au, wa. Yang muncul ni adalah untuk dhammah sahaja. Dan dhammah perlu kita muncul dengan muncung yang sempurna. Macam mana? Kalau waw dhammah wu, ba dhammah bu, ta dhammah tu. Kalau kita baca bu, tu, ni bukan dhammah lagi. Sebenarnya yang disebut oleh Imam At-Tibi rahimahullah, la yatimmu dhamm illa bi dhammi syafataini dhamma. Tidak sempurna dhammah melainkan dengan kita memuncungkan mulut dengan muncung yang sempurna. Okey. Dhammah baru muncung betul. Okey, yaumi, maliki yaumi, maliki yaumi. Okey, selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seterusnya ada soalan tanya tentang macam mana nak sebut huruf ra. Macam mana nak sebut huruf ra ni? Dia bila kita sebut huruf ataupun macam mana kita nak sebut huruf, kita kena kembalikan huruf tadi kepada makhraj dia. Maka kena tengok huruf ra ni, huruf makhrajnya dekat mana? Dia adalah hujung lidah dengan gusi kesat kita yang timbul tu. Kat mana yang timbul tu? Kalau kita letak di gusi kita tarik ke belakang, yang kita rasa timbul tu, situlah tempat dia. Letak di situ. Dalam keadaan sukun pun duduk situ, dalam keadaan kasrah pun duduk situ, dhammah pun situ, fathah pun duduk situ, dalam keadaan dia tasydid pun duduk situ. Satu tempat tu saja. Ra, ri, ru, ar-ra. Sama. Dan kalau harakannya fathah, kita buka mulut dalam keadaan yang bersahaja. Okey? Ra. Okey, dan dia ada tebal ke tak? Tebal lah bila ra fathah. Maka pangkal lidah kita sedikit terangkat dan ada syibih itbaq, ada sikit lekuk pada tengah lidah kita. Ra. Okey, cukup sekadar tu. Ada kata, tak cukup tebal lah bunyi macam tu. Kalau kita muncung ra, lagi tebal. Okey, tu ukuran tebal yang salah lah. Sebab apa? Sebab tebal sebenarnya bukan diukur oleh telinga kita, tapi diukur oleh telinga orang Arab dan juga penyebutan asli orang Arab. Okay. Dan orang Arab pula yang kita kira sebagai orang yang berada pada zaman hujjah, iaitu pada 300 tahun, 150 tahun sebelum kedatangan Nabi SAW, dan 150 tahun sebelum Nabi, dan 150 tahun selepas Nabi SAW. Yang mana sebutan orang Arab, percakapan orang Arab, bahasa orang Arab dijadikan hujjah. Dan kalau kita tengok orang Arab sekarang ni pun, kebanyakannya dia cakap dengan ra. Kalau fathah ra, dia tak baca ra. Wa rasuluh, tak wa rasuluh. Ra, rabbana bukan rabbana. Tak ada. Orang Melayu kita ada cakap macam tu. Okey, orang Arab hanya ra. Tu kalau fathah. Kalau dhammah, ru. Kena muncul. Ru, muncul yang sempurna. Kalau kasrah, ri. Kasrah yang sempurna. Tarik ke sudut bawah. Itulah cara penyebutan huruf ra secara ringkas. Okey. Selesai kalimah maliki yaumi. Maliki yaumi. Maliki yaumi. Maliki yaumi. Okey. Seterusnya, kita nak tengok kalimah ad-din. Jadi ra lebih dekat kepada vokal
A. Lekan Ustaz. Susah juga kalau kita nak kita nak menyamakan dengan bahasa Melayu. Sebab teknik kita cakap lain. Orang Arab cakap lain, orang Melayu cakap lain. Kalau kita kata lebih dekat kepada A, mesti kita baca ra. Ra jadi nipis. Kita nak ra tu tebal. Ra. 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 Wa rawadathu. Kalau sebut vokal A, dia jadi ra. Kalau sebut vokal O, ro. Jadi muncul mulut. Susah jugalah. Saya tak suka untuk membandingkan bahasa Arab ni dengan bahasa Melayu ataupun cara Melayu. Vokal A, vokal U. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Okey, tolong tap skrin dan juga tolong share live kita pada malam ni. Jazakumullahu khairan. Bismillah. Okey. Kita nak tengok kepada kalimah ad-din. Kalimah ad-din. Kalimah ad-din pada ayat Maliki Yaumiddin. Okey. Ad-din, huruf dal, hujung lidah berada di gusi, tempat tumbuh gigi. Ad. Dia bertemu macam mana? Bertemu dengan syiddah. Bertemu dengan sempurna. Ad. 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 Addi. 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 Okey. Da. Di. Da. Di. Dan kita sambungkan dengan ya mat. Di. Kita nak pergi berapa? Nak pergi 2, nak pergi 4, nak pergi 6. Boleh. Cumanya first kita pilih Bismillahirrahmanirrahim 4 harakah. Maka sebaiknya kita pilih 4 harakah untuk lain lah. Kita pilih sama, kita samakan. Dia jadi kita dengar tu cantik. Stabil je bacaan kita. Tapi boleh tak nak baca dengan 2, nak baca 4, nak baca 6? Boleh. Nak campur 2, 4, 6, 2, 4, 6 pun boleh. Okey, cuma lebih baik kita pilih 4. Kenapa 4 satu lagi? Khairul umur awsatha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan dia. Dan selepas di, contoh kita ambil 4, din. Lepas tu kita berhenti pada makhraj nun lah. Nun dekat mana? Hujung lidah di langit. An. Din. Habis. Okey. Jangan tekan pada huruf nun. Din. Tak boleh berhenti macam tu. Berhenti mengejut tak boleh. Sebab dia bersifat dengan tawassut. Tawassut ni maksudnya apa? Pertemuan hujung lidah dengan gusi, dengan lelangit bagi huruf nun. Dia bertemu dalam keadaan yang sederhana. An. Yang menyebabkan suara antara tertahan dengan terlepas. An. An. Habislah. Dan dia bila sebut nun ni, okey, dia kena panjang tak? Din. Tak boleh tunggu 2 harakah, tak boleh. Sebab apa? Sebab dia hanya ada aslul gunnah. Cukup dengar naik ke hidung, cukuplah. Din. Habis. Din. Habis. Din. Habislah. Okey, tak perlu kita baca din. Tak perlu. Okey, dan bila dalam ayat Yaumiddin, Yaumiddin, ataupun kita baca ayat penuh, Maliki Yaumiddin, Yaumiddin. Yaumid masuk ke makhraj dal. Din. Yaumiddin. Selesai. Okey. Ada soalan tanya, Ustaz, apakah lam dan nun di langit yang sama? Okey, lam dan nun adakah di langit yang sama? Jawapannya tak sama. Huruf lam kita guna hujung tepi lidah ni. Okey. Adna hafatil lisan ila muntaha. Hujung tepi lidah kepada penghujung lidah. Duduk di gusi tempat tumbuh gigi dalam keadaan yang relax. Al. Okey, al. Adapun huruf nun, dia guna hujung lidah ni duduk di lelangit. An, belakang sikit daripada makhraj lam. Daripada sentuhan lam, dia belakang sikit. An. Okey, cuma cara dua-dua tu duduk pada makhraj ringan. An, al, an, al, al, an, al, an. Dia tak sama. Lam dekat depan, nun kat belakang sikit. Okey, cuma cara sentuh sama.
Dan ada di kalangan pembaca, dia membaca huruf lam berbau huruf nun. Berbau. Okey. Bunyi huruf nun. Ataupun huruf nun meresap dalam sebutan lam. Kenapa? Kerana huruf lam yang dia sebut tu duduk di belakang. Menghampiri tempat huruf nun, menyebabkan bercampur bunyi huruf lam dengan huruf nun. Al. Dia bunyi macam tu. Al. Kita nak al. An. Al. An. Okey? Boleh? Okey. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Okey. Ada soalan lagi? Boleh Ustaz tolong jelaskan sekali lagi kedudukan hujung lidah bila sebut huruf lam. Okey, huruf lam, huruf dad tepi lidah ni sekeliling ni sebut. Kita letak ke langit, dia kena dengan jajaran gigi atas. Okey. Adapun huruf lam dia ada nahafatil lisan, hujung tepi lidah kepada ila muntaha, kepada penghujung-hujung lidah. Maksud dia duduk kawasan ni lah, kawasan yang melencong ni. Okey, itu tempat di lidah. Kan kita tahu huruf ni dia ada tarafai, dia ada dua taraf, dua sudut, satu sudut dan satu lagi sudut yang lain untuk kita menjadikan sesuatu huruf. Maka huruf lam hujung tepi lidah ni bahagian lidah, dia bertemu dengan gusi tempat tumbuh gigi. Al la alla la alla alli, allu, lal, lil, lul, alla, alha, al. Macam tu. Boleh? Kemudi 22 ni duduk di kampung kemudi ke ataupun nama kemudi ataupun syarikat nama kemudi? Sama-sama. Okey, setakat ni yang saya sebut jelas ataupun tidak? Jelas, alhamdulillah. Samaran je jelas ya. Jelas sangat-sangat. Alhamdulillah. Okey. Ni ayat yang keempat kita baca. Kalau dah tak ada soalan, kita nak masuk kepada ayat yang kelima. Sebenarnya saya juga bercadang selain daripada kita baca ayat ni, kita boleh bincang berkaitan dengan ilmu tajwid lah. Sama ada kita nak ambil daripada buku tajwid ke, ataupun kita pilih khusus mana-mana tajuk ke untuk kita bincang. Gitulah. Sebenarnya tuan-tuan, pengajian Al-Quran ni ataupun ilmu tajwid khususnya, kita tak perlu ambil banyak pun dalam satu masa. Cukup satu hari kita ambil satu huruf pun tak apa dah. Satu hari satu huruf. 29 hari 29 huruf kita dah kuasai. Dan sebenarnya huruf dalam Al-Quran ni dia tak banyak. Sama ada 28 atau 29 atau 31 yang kita kira lah. Okay, jadi cuma dia bertukar harakah je. Tukar harakah, tukar kedudukan, tukar harakah. Ada yang harakah fathah, kasrah, dhammah, sukun. Sukun, harakah dengan sukun. Harakah pula ada fathah, kasrah, dhammah. Ataupun satu lagi tasydid. Tasydid fathah, tasydid kasrah, tasydid beserta dengan dhammah. Ataupun huruf bersama dengan tanwin, tanwin fathah, tanwin kasrah, tanwin dhammah. Itu saja untuk satu huruf. Lepas tu huruf lain pun sama juga.
Sama juga. Jadi susunan je. Sebab itulah saya suka kalau kita mengajar atau kita belajar, kita kembali kepada basic dalam pembelajaran Al-Quran. Kita mahirkan dulu dari sudut makhraj dan juga sifat. Dan kita sekalikan juga dengan harakah, supaya sebutan yang kita sebut ni tuan-tuan jadi. Bila kita sebut huruf ba, fathah ba, jadi. Mana-mana huruf ba dalam Al-Fatihah, dalam Al-Quran, kita akan betul. Kalau kita betul pada ba, dhamma, bu, mana-mana huruf ba yang dhammah dalam Al-Quran, kita akan betul. Mana-mana ba sukun ab, kita betul. Mana-mana huruf ba sukun qalqalah yang kita sebut dalam Al-Quran akan betul. Cuma kita kena foundation dia ni kena jelas lah. Okey. Betul tu Ustaz. Salam Ustaz, ulang semula ayat keempat. Maliki yaumiddin. Okey. Selesai. Malam ni cepat rasa, hampir 40 minit dah. Semalam saya rasa lama sangat. Nak sampai setengah jam pun lama semalam. Okay, tapi tolong saya tap screen dan juga tolong share live ni lah. Okey. Kita nak pindah kepada ayat 5 pula Ustaz. Ya, insya-Allah ayat kelima. Kita nak masuk kepada ayat yang kelima. Saya tunggu kalau ada soalan lagi sebelum kita masuk kepada ayat yang kelima. Okey, jom. Kita masuk kepada ayat yang kelima, ayat yang paling banyak kita dengar orang syarah dalam suratul Fatihah. Tambah-tambah pada kalimah iyyaka wa iyyaka. Okey. Huruf mim kenapa kena ketak bibir? Huruf mim kenapa ketak bibir? Okey, dia huruf mim kena ketak bibir. Soalan ke ayat penyata? Huruf mim kena ketak bibir. Soalan ke ayat penyata? Okey, saya jawab, Ustaz tolong jelaskan inhiraf lam dulu. Sambil tuan-tuan tolong apa yang Abang Din tolong ulang baliklah. Soalan ke? Kalau soalan letak tanda koma. Letak tanda tanya. Okey. Tanya. Huruf mim kena tutup bibir. Tak Ustaz? Memanglah kalau tak tutup bibir dia tak jadi huruf mim. Contoh kita baca huruf mim. Tak jadilah, dia mesti baru jadi huruf mim. Sebab tuan-tuan kena tahu bahawa huruf ni dia sampai pada makhraj dia barulah dia bunyi huruf tadi. Okey, asalnya datang daripada perut ni, angin. Perut ke dada dan diproses di peti suara ni. Bunyi contoh kita sebut huruf mim. Mim bibir atas dengan bawah dia bertemu, mesti bertemu. Maka dia bunyi mim lah tu. Dan bila kita bagi harakah fathah kalau dhammah pula bunyi. Okey, kalau juga kalau kita letak hujung lidah kita digusi jadi huruf ta. Jadi huruf dal. Jadi huruf ta. Kalau kita letak di gusi bawah jadi sad kalau tebal. Kalau nipis dia jadi sin. Macam tu. Jadi huruf mim memang kena rapatkan bibir. Kalau tak dia jadi jadi mat je. Bila tutup jadi huruf mim.
Okey. Faham? Gitu. Situ kamu. Situ kamu. Tolong jelaskan inhiraf lam. Inhiraf lam ni kalau tak silap saya setiap malam ada soalan tentang inhiraf huruf lam. Inhiraf sama ada inhiraf makhraj, dari sudut makhraj dia, ataupun inhiraf dari sudut laluan suara. Okey. Dia boleh dua-dua lah. Tapi kalau saya sendiri saya suka dari sudut inhiraf, dari sudut makhraj. Okey. Huruf lam, okey. Dia sebut dengan hujung tepi lidah ni. Dan kita letak di, kita lencongkan sedikit duduk di gusi. Alla. Ada yang berpegang dengan inhiraf pada sudut laluan suara. Bila kita letak ni dia tahan, dia sekat laluan, maka dia dah duduk tepi. Gitulah secara ringkasnya. Okey ustaz, tunjuk cara kalimah maliki yang fasih. Maliki. Maaf ustaz, lagi tajuk kalau iklab kita rapatkan bibir tak? Ya, rapatkan bibir secara ringan. Sikit ya. Nanti sampai bab dia kita syarah panjang. Okey, seterusnya. Okey, terima kasih. 12K tap screen. Semalam kita dapat 30K tap screen semalam. Huruf mim kena keluar hawa mulut ke hidung ustaz. Hawa mulut ke hidung ustaz. Ya, huruf mim ada, saya tak fahamlah hawa mulut ke hidung tu macam mana. Tapi huruf mim ni dia pertemuan bibir atas dengan bibir bawah. Bibir atas dengan bibir bawah dalam keadaan yang sederhana. Amma. Ma ringan. Dan bila dia naik ke hidung. Dia mesti. Sebab tu makhraj yang utamanya adalah bibir, makhraj yang sekundernya adalah hidung. Jadi ada dua makhraj, laha makhrajan. Dan kita kena tahu huruf mim dan huruf nun dia adalah adawatul gunnah, perkakas yang memproses gunnah. Tanpa mim dan nun dia tidak akan ada gunnah. Nah, dan kita tengoklah mana-mana yang terjadi gunnah ni disebabkan mim dan disebabkan nun. Gitu. Okey. Saya rasa kita sebut kita baca maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in malam esok sebab dia panjang. Ada banyak benda kita nak bincang. Sampai kalimah nasta'in ni sebenarnya kita boleh baca dengan 7 wajah semuanya. Tuan-tuan biasa dengar tak? Kalimah nasta'in boleh kita baca dengan 7 wajah. 7 wajah. Jadi kita buka soalan je malam ni. Malam esok 7 wajah tu malam esok. Malam esok. Sebab kita tak masuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka pun kita tak baca malam. Macam mana nak baca nasta'in tu? Malam esok insya-Allah. Sabar. Okey. Kita undur sikit, kita ambil huruf kaf untuk kita bincang dengan lebih bagus, dengan lebih baik. Huruf kaf ni apabila kita biasa dengar, dia kan bersifat dengan syiddah dan dia juga bersifat dengan hamz.
Jadi ada setengah di kalangan kita, dia ingatkan syiddah dengan hams ni kita gabung sekali, maka sebutan dia ka, wa ka, wa ka, akka. Dia jadi macam tu. Dalam keadaan mulut manis dia senyum, naik pipi. Sebenarnya tidak begitulah, dia datang satu persatu. Selepas syiddah dia datang hams. Dengan syiddah, dia syiddah, lepas tu dia datangkan hams. Ak. Masa dia kita daripada buka kita tutup. Tutup dia syiddah ni. Lepas angin. Lepas hams. Masa kita sebut ka, kita rapatkan pangkal lidah dengan lelangit. Sempurna. Ini syiddah lah. Bila kita buka ka, dia akan keluar angin tadi. Hams tadi. Ka. Lidah pula jangan tolak ke depan. Minta maaf, jangan tolak ke depan. Style kita tolak. Ka. Tak. Dia keluar angin. Dan lepas tu dia jadi pipi kita ni naik disebabkan lidah kita tolak ke depan. Ka. Kita nak ka. Wa ka. Wa ta. Imam Ibn al-Jazari rahimahullah dia pesan kepada kita apa? Wa ra'i syiddatan bikafin wa bita. Kena ra'i, kena jaga, kena hati-hati, kena tengok molek. Syiddatan, syiddah. Sifat syiddah apa? Suara tertahan. Kenapa berlaku suara tertahan? Ini hasil sebenarnya suara tertahan. Kerana pertemuan yang sempurna untuk huruf kaf, pangkal lidah dengan lelangit, yang menyebabkan suara terputus. Ka, kena ra'i. Bikafin wa bita, pada huruf kaf, pada huruf ta. Kenapa? Sebab kaf dengan ta ni ramai orang baca apa? Kita baca wa ka, kafaru, kita nak ka, bukan ka. Dan kita buka mulut kerana harakahnya fathah, dan kita letak dekat bawah hujung lidah kita kerana dia istifal infitah. Ka, wa kana. Contoh huruf ta, hujung lidah digusi. Tatawaffa, fitnata, an'amta, bukan an'amta. Bukannya kita baca apa? Takfurun, bukan tatslu, bukan. Tapi tatlu, takfurun. Kita jadikan syiddah dulu, baru kita datangkan hams. Macam tu cara dia. Jelas tak setakat tu? Imam Jazari pesan apa? Wara'i syiddatan bikafin wa bita. Kena ra'i syiddah pada huruf kaf, pada huruf ta. Kenapa? Kerana ada orang baca dengan dia tidak mera'ikan syiddah. Terlalu fokus kepada hams. Sedangkan sifat utamanya syiddah dulu, barulah hams. Bila ada orang salah macam tu, dia pesan. Boleh? Okey. Dengan ikhfa ada khilaf ke? Sebenarnya jelas tak, bila baca selalu tersilap. Betul lah tu. Dan dia kaedah kita belajar macam tu dah. Mula-mula kita baca, ada orang dia baca kebetulan dia betul, maka dia bawa dalam keadaan betul tu lah. Ada orang dia baca salah dah, maka dia talaki, dia belajar, dia nak membetulkan benda tu, maka guru dia tegur. Dia baca salah lagi, tegur lagi. Kadang-kadang jadi betul, lepas tu kadang-kadang salah. Kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Tu teknik kita ataupun step kita belajar lah. Lama-lama kita akan bila kita baca sendiri pun kita akan kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Kita tahu kita salah tu pun benda cukup bagus dah. Cukup bagus dah. Kenapa cukup bagus? Sebab bila salah kita boleh baiki. Bila betul kita tahu. Ni betul dia macam ni.
Tak apa. Lepas tu bila kita duk ulang, laisa bainahu wa bain tarkihi illa riyadatum li ilmi fiqh. Kena riadah, kena ulang semua. Maka bila kita duk ulang atas benda betul, kita boleh baca dengan betul. Lepas tu kita tak payah fikir dah. Kita terus kepada bacaan yang betul. Macam ni lah, macam harakah ni sendiri. Fathah kena buka mulut, dhammah kena muncung, kasrah kena seringai, sukun kena kembali kepada asal. Yang ni masa awal kita kena perhati. Kadang-kadang kita tak ingat nak buat, lepas tu kita ulang. Tapi bila kita dah biasa, maka bacaan kita tu secara automatik. Fathah kita akan buka mulut, dhammah akan muncung, kasrah akan seringai secara automatik. Itulah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Okey, dengun ikhfa ada khilaf ke? Dia saya tak jumpa lagi khilaf. Saya tak jumpa khilaf ikhfa ni. Tapi yang kita tengok dalam, yang kita belajar dengan masyayikh, dan juga kita tengok dalam ilmu dirayah, dalam buku, ada yang selari. Maka kita terima yang selari lah. Terima yang dalam riwayah dan dirayah. Maka yang ni menjadi pegangan kita. Yang tak selari biasanya kita tidak menjadikan pegangan. Okay, jadi bab ikhfa ni, dia ikhfa dari maksud ikhfa-nya adalah kita mensamarkan bunyi huruf nun. Maksudnya kita tak boleh sebut huruf nun dengan jelas. Contoh kita baca anta, tak boleh baca anta, sentuh pada makhraj nun, tak boleh. Yang kedua, dia akan mengeluarkan hukum gunnah dua harakah. Okey. Yang ketiga, semasa kita mensamarkan sebutan nun ni, dengun kita tadi yang dua harakah ni, dia telah bersedia untuk menyebut huruf selepasnya. Dia bersedia untuk menyebut huruf selepasnya. Maksudnya apa? Dia akan dengun di sisi huruf. Maksudnya huruf ni, kalau huruf isti'la dengunnya akan tinggi, kalau huruf istifal dengunnya akan rendah. Ni satu sudut. Satu sudut yang lain lagi tuan-tuan, iaitu tentang dekat ataupun jauh kedudukan huruf-huruf ikhfa dengan huruf nun. Kaedahnya makana qaruba kana akhfa. Yang dekat dengan makhraj nun, huruf ikhfa yang dekat dengan makhraj nun, akhfa, lebih ikhfa, lebih amkan fil amf. Dengunnya lebih mantap di hidung. Ikhfa hakiki ada 3 peringkat kan Ustaz? Adna, a'la, awsat, betul ke? Betul dari sudut kedudukan huruf ikhfa dengan makhraj huruf nun. Dan ada sebelah lagi dari sudut kedudukan huruf ikhfa itu sendiri, dari sudut tebal ataupun nipis. Kena ra'i dua benda ni. Sebab tu bagi saya, hukum ikhfa ni adalah perbahasan yang paling susah dalam kalangan dia. Paling susah dalam kalangan dia. Okay. Sambil-sambil lah saya nak iklan. Dan di link di bio saya ada syarah panjang untuk ikhfa. Ada bab gunnah 3 jam. Boleh dapatkan di link di bio. Cuma kena tekan link tu, tekan untuk combo 5. Walaupun benda ni berbayar, tapi bayarannya tuan-tuan tentukan. Ada 5 item dekat situ. Makhraj sifat ada, berkaitan dengan waqaf ibtidak ada, gunnah ada, berkaitan dengan satu syarahan penuh berkaitan dengan Tuhfatul Atfal pun ada. Lepas tu berkaitan dengan buku Syekh Taufiq Damrah tentang sebutan-sebutan terpilih dalam Al-Quran pun ada dekat situ. Yang kita bagi e-book dan juga kita bagi syarahan penuh kelima-lima e-book tersebut. Kita panggil combo 5. Harga dia berapa? Harganya tuan-tuan tentukan. Ikutlah, nak bayar RM1 ke, nak bayar RM2 ke, nak bayar RM10 ke, RM50 ke, RM100 ke, RM1000 ke, RM10,000 ke, saya terima semua, tanpa apa-apa argument. Tuan-tuan boleh, kalau berminat lah, yang penting boleh belajar. Boleh tekan link di bio. Okey.
Sebab bab gunnah ni panjang, perbahasan dia panjang. Dengun dia tak sama. Dengun antara musyaddad mim dan nun yang bertasydid. Lepas tu yang mudgham, idgham tu. Lepas tu ikhfa, 3 peringkat. Dari sudut tamakkun al-gunnah fil anf, kemantapan dengun dalam hidung ni tak sama. Yang paling kuat adalah musyaddad, nombor 2 mudgham, nombor 3 mukhfah. Tapi dari sudut tul ataupun panjang gunnah tadi, dia sama. Sama panjang, tapi kekuatan dia tak sama. Kekuatan di hidung tak samalah. Dan dia ada 2 lagi, gunnah yang nakisah. Yang nakisah ni, dari sudut panjang dengun dia tak sampai 2 lah. Tapi dia ada dengun, ada dengun, tapi dengun yang kurang. Contoh kita baca nun sakinah mim sakinah, an, am, ada dengun tapi tak sampai 2 harakat. Dia hanya ada aslul gunnah. Kalau kita sebut ma, na, lagi pendek berbanding dengan mim sukun dan nun sukun. Macam tu. Okey, kita menghampiri sejam. Alamak. Ada lagi soalan tak? Betul ke Ustaz, gunnah terbagi 4? Gunnah tu apa? Pembahagian tentang apa? Pembahagian apa? Pembahagian tingkatan dia ke? Pembahagian jenis-jenis dia ke? Dia ada tingkatan yang kamilah, akmal, naqis, anqas. Macam saya sebut, kamilah dengan akmal ni, yang kamilah gunnah, kemantapan sempurna gunnah dalam hidung. Ada yang akmal ma yakun, yang paling sempurna. Contoh mim dan nun yang bertasydid. Dia potong terus suara bila kita tutup hidung. Sebab apa? Dia semua masuk dalam hidung. Lepas tu yang kamilah, contoh kita baca may yaqulu, dia ada campur antara mulut dengan hidung. Tapi zaman kamilah dengan akmal ni dia sama. Miqdarul gunnah dia sama. Tapi maratibul gunnah dia tak sama. Kalau naqis dengan anqas, naqis ni nun yang sukun, mim dan sukun naqis. Qadarnya kurang daripada 2 harakat. Dan dengun dia juga lemah. Dan lebih lemah, anqas, lebih lemah. Qadar gunnah dia lagi pendek daripada nun sukun dan mim sukun tadi. Ustaz Hadi Tajul, kaif halak? Alhamdulillah tamam, ni'mah. Ustaz, ada cadangan tak qari-qari yang mungkin dalam bacaan yang kami boleh dengar? Wallahu alam, saya tak dengar sangat bacaan orang lain. Cuma saya hanya menjadikan rujukan adalah Syekh Khalil. Sebenarnya yang Ustaz Mujib tanya ni, dia ada je kita dengar syarahan orang kata dia kamilah akmal ma yakun. Ni dia kata berkaitan dengan panjang, dengan miqdar. Sebenarnya tidak. Kita boleh tengok dalam kitab-kitab mutaqaddimin, kitab-kitab Arab juga yang bincang panjang tentang gunnah ni. Yang bincang panjang tentang gunnah. Dan ianya lebih ma'ul ataupun makul, lebih orang panggil apa lebih logik untuk kita terima. Lebih logik untuk kita terima. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok, kita talaqi dengan masyayikh, kita akan dapati tak ada pun syekh yang sebut ikhfa ni dengunnya pendek sikit berbanding dengan idgham.
Berbanding dengan ikhfa, dengan musyaddad, tak, kita tak dapati macam tu. Okay, kita tidak mendapatinya. Tengoklah tuan-tuan, talaki dengan guru tuan-tuan ada tak yang sebut macam tu? Saya rasa tak ada lah. Ustaz, kita apa yang bagus untuk rujukan perbahasan wakaf dan ibtidak? Al-Anbari. Okey, semua kita okey. Saya selain daripada kitab Mutaqaddimin, saya ambil juga kitab Ar-Ruh wal Raihan, kitab karangan Syekh Ma'bulah. Syekh Ma'bulah, dia keluarkan satu-satu ayat. Sini wakaf apa, ni wakaf apa. Kadang-kadang wakaf yang tak ada dalam tanda pun dia datangkan juga. Pernah tahun lepas, tahun lepas satu lagi, 2 tahun lepas kalau tak silap saya, kita buat apa nama ni, Tadarus Ramadan. Kita bincang tentang wakaf dan ibtidak. Maksudnya setiap halaman tu sebelum peserta baca, kita tanda dulu. Ni boleh wakaf mana, boleh wakaf mana, boleh ambil mana, boleh wakaf mana. Ar-Ruh wal Raihan. Dia dalam tebal 400 muka surat lebih. Syekh Said Ma'bulah. Syekh Said Ma'bulah. Tu kitab yang satu-satu dah dia keluar. Said Ba'bulah, bukan Maqbulah, Ba'bulah. Ba ain ba. Ba'bulah. Okey, sambil tap skrin tuan-tuan. Ba'bulah. Ya, betul. Ada satu Quran saya tu saya tanda penuh. Saya ada sedikit cerita lah tentang wakaf dan ibtidak. Masa saya belajar dekat Mesir dulu, tahun 2008. Di awal talaqi saya dengan Syekh Ali Ubaid. Syekh Ali Ubaid. Syekh Ali Ubaid ni anak murid kepada Syekh nama apa Syekh Ahmad Zayyad. Syekh Ahmad Zayyad ni a'la qurra isnadan fil alam. Masa zaman dia meninggal tahun 2002. Saya belajar dengan Syekh Ali lah, anak murid kepada Syekh Ahmad Zayyad tadi. Syekh Ahmad Zayyad ni kalau sebut tanya masyayikh mana, dia semua kenal lah, masyhur. Guru Syekh Ali, Syekh Ahmad Zayyad. Saya talaki dengan Syekh Ali Ubaid ni daripada tahun 2008 sampai Januari 2017. Saya baca dengan dia riwayat Hafan Asim Tariq Syatibi sekali khatam. Tu masa 3 tahun. Sebab saya baca hanya 2 makra' sekali baca di hadapan dia. 2 makra' sekali baca. Lepas tu lepas 2 tahun saya talaki dengan dia di masjid di kawasan Hai Sami' tu, saya ke rumah dia pula. Sampailah ke tahun 2017. Setiap minggu hari Ahad saya ingat saya pergi rumah dia. Masa awal-awal talaki dengan dia, saya baca ni banyak dia tegur tentang wakaf dan ibtidak. Bila tegur banyak ni, saya kata nak buat macam mana ni? Kita bahasa Arab tak boleh sangat lagi masa tu. Tak boleh sangat lagi. Jadi saya pergi kebetulan daripada Hai Sami', tempat penempatan kita orang, ke Al-Azhar ni dia akan berhenti di Darrasah. Satu perhentian bas Darrasah. Turun kat situ, kita jalan kaki dalam 1 kilo masuk ke Al-Azhar lah. Dan saya pada awal-awal juganya, bila turun Darrasah tu, saya akan talaki Al-Quran dengan Syekh Ashraf Hamid Hasanain pada tahun 2008. Start bulan 9 saya ingat, saya talaki dengan dia kat situ. Tahun 2008 bulan 9. Saya talaki setiap pagi, talaki kat situ. Tepi Masjid Ja'fari ni, depan Darrasah Masjid Ja'fari, tepi dia tu ada maktabah ataupun perpustakaan Ja'fari juga. Saya ambil buku kat situ lah. Saya beli buku wakaf dan ibtidak kat situ, dan saya tanda. Bila hari talaki dengan Syekh tu, saya baca dia tak tegur dah bab wakaf dan ibtidak, sebab saya tanda semua dalam Quran. Tanda dengan pensel lah. Tanda. Jadi sampai kat tu kita wakaf, kita ambil balik. Kita tahu mana tempat nak berhenti, mana tempat nak ambil. Gitulah. Maka selesailah masalah wakaf dan ibtidak.
Okey. 1148. Syekh Ashraf Hamid Hasanain. Saya talaki dengan dia riwayat Hafan Asim Tariq Syatibi. Setiap pagi saya ingat. Dulu pergi ke Al-Azhar. Selepas subuh kita dah tunggu. Dah tunggu bas datang sejam sekali ke macam itulah. Sambil menunggu bas ni biasanya kita dah sempat habis. Sambil berdiri tunggu bas, satu juzuk Quran kita boleh baca. Boleh baca satu juzuk, boleh baca. Lepas tu sampai naik bas setengah jam, sampai tu turun talaki Al-Quran. Setiap hari. Setiap hari ni saya khatam mula bulan September. Bulan berapa ya? 4 bulan saya ingat. Setiap hari begini 4 bulan kita dah khatam Quran. Syekh Ali Ubaid masih hidup? Ya, masih hidup. Umur hampir 80 tahun. Umur hampir 80 tahun. Kafifil basar, mata dia buta daripada kecil. Syekh Ali Ubaid. Saya sempat baca dengan dia riwayat Hafan Asim Tariq Syatibi, Mak Jaiz 4 harakat tu sekali khatam. Lepas tu Mak Jaiz Hafan Asim Tariq Al-Hammami yang 2 harakat tu sekali khatam. Lepas tu saya baca dengan dia qiraat Ibn Kathir, Al-Bazzi dan Kumbul, kedua-dua riwayat secara jamak sekali khatam. Lepas tu saya habis dengan dia, baca dengan dia riwayat qiraat Abu Ja'far dengan dua-dua riwayat sekali khatam. Lepas tu habis dan saya pun balik Malaysia. Syekh Ashraf Hamid yang baru ni ada qasidah dengan Syekh Nizam Menjari tu. Ya. Dulu dia tak datang Malaysia, sekarang dia datang Malaysia. Tu antara guru kedua saya. Guru pertama adalah Syekh Ali Ubaid. Saya sampai Mesir 2008. Akhir 2008 saya dah pergi tempat masjid dia tu, saya minta talaki dengan dia. Lepas tu bulan 9 saya talaki dengan Syekh Ashraf Hamid Hasanain. Jadi kalau kita baca wakaf ibtidak dalam Al-Quran yang ada tanda wakaf ibtidak hijau merah tu okey. Sebab dia dah letak cadangan. Ada je tempat lain kita boleh berhenti, tapi cadangan dia. Ustaz belajar syubrah ke dulu? Tak. Saya belajar di Al-Azhar Darrasah. Al-Azhar Darrasah Qahirah, dalam kuliah Lughah Arabiyah Syu'bah Ammah. Lughah Arabiyah bahasa Arab Syu'bah Ammah. Tapi sepanjang saya duduk kat Mesir tu, duduk talaki Al-Quran lah. Alhamdulillah sempat khatam dengan lebih daripada 10 orang syekh. Dengan riwayat Hafs saya dah sempat khatam 5 kali khatam riwayat Hafs. Lepas tu baca dengan ifrad riwayat-riwayat yang ada. Lepas tu last sekali dengan jamak. Ustaz boleh terangkan sikit tentang cara bacaan yang ada ismam? Satu je ada. La ta'manna ala Yusuf. La ta'manna ala Yusuf. Jamak berapa kira Ustaz? Jamak 10 surah. Jamak 10 surah. Ramai guru banyak kos dia. Biasalah. Okey. Kalau dengan dia biasanya orang talaki Quran ni, dia di akhir sesi talaki dia akan diberikan sanad lah oleh masyayikh. Saya ada riwayat Hafs an Asim ni, sanad yang nombor 32 ada, 31 ada, 30 ada, 29 ada. Yang paling tingginya 29 lah. Dengan kalau dengan Syahadi nombor saya nombor 30. Tapi kalau sebut baini wa bainar rasul, antara kita dengan Nabi 29. Dengan Syekh Ali Ubaid, sebab dengan Syekh Ahmad Zayyad. Syekh Ahmad Zayyad ni tinggi dah zaman dia. Lepas tu saya baca seorang lagi dengan 2016. Saya baca dengan Syekh Misbah Ibrahim Ad-Dusuki. Misbah Ibrahim Ad-Dusuki. Syekh Misbah Ibrahim Ad-Dusuki ni dia a'la qurra isnadan fil alam, fil asyarah. Yang paling tinggi sanad atas muka dunia yang ada sekarang ni dalam Asyarah Sughra. Tapi saya baca dengan dia riwayat Hafs an Asim, Hafs dengan Syu'bah sekali.
jamak Asim. Jamak Asim. Yang tu baini wa bainar rasul 28 lah, nombor 29. Sekarang ni masih ada lagi, tapi dah uzur dah. Yang ada pun umur 80 lebih dah. Maksudnya yang ada yang paling tinggi sekarang ni dia seorang dalam asyarah, yang lain semua dah meninggal. Ya, Syekh Misbah Ibrahim Ad-Dusuki boleh taib. Maknanya Syekh Ali yang ke-28 ke Ustaz sampai Rasul? Bukan, dia gini. Syekh Ali 29. Syekh Misbah Ibrahim Ad-Dusuki 28. Tu kalau kita kira nama dia sampai di dia. Tapi bila sebut style kita kira sanad ni macam ni. Kalau kita kira daripada awal sampai akhir, dia jadi contoh Syekh Misbah Ibrahim Ad-Dusuki 28. Tapi bila dia sebut baini wa bainar rasul, dia akan jadi tolak satu, jadi 27. Kalau nak dengar lebih dekat, kena sebut baini antara kita dengan Rasul 27 orang. Ataupun kalau kita sebut sanad kita, level ke berapa? Level ke 28. Kalau saya baca dengan Syekh Misbah Ibrahim Ad-Dusuki, dia 28, saya 29. Tapi kalau sebut baini wa bainar rasul 28. Nanti boleh type Syekh Misbah Ibrahim Ad-Dusuki. Dia masyhur lah, masya-Allah. Masa hari khatam tu dia bagi saya daftar, buku daftar. Ada tiga biji buku daftar. Satu biji tebal ni. Dalam satu halaman tu ada 15 atau 20 orang, tak silap saya nama. Penuh dah dua. Yang ketiga tu separuh. Yang khatam dengan saya, yang sebelum saya tu daripada Jazair. Dia kalau kita nak kira sanad kita berapa, senang je sekarang ni. Kalau kita ada lauhah sanad tu, cari Syekh Ibrahim Ubaidi. Syekh Ibrahim Ubaidi ataupun Al-Ubaidi nama dia. Tuan-tuan letak dia nombor 26. Lepas tu ke atas sampai ke kita ni kira lepas pada dia 27, 28, 29, 30. Boleh kira lah. Boleh kira. Ada peluang ke kalau saya nak talaki dengan Syekh Misbah Ibrahim? Mungkin. Tapi saya tak tahu keadaan dia macam mana sekarang. Dia terima lagi ke tak orang talaki. Wallahu a'lam. Tapi 2-3 tahun ni dia macam jalan pun tak boleh larat lah. Allahumma sayyiban nafi'an. Hujan. Okey. Menghampiri jam 12, insya-Allah malam esok kita bertemu lagi untuk sama-sama kita baca ayat yang kelima, dan kita akan bincang pada kalimah nasta'in. Kita nak baca dengan 7 wajah. Boleh baca dengan 7 wajah. Okey. Dan kita nak tengok pada kalimah iyyaka wa iyyaka, boleh tak kita nak baca tekan dan tahan. Kita tengok macam itulah. Okey, insya-Allah. Fama kana khairan, apa yang baik. Tapi sebenarnya 27k, kalau dapat 30k kan bagus. Boleh tak? Tekan. Sampai 30k tak apa dah. Sebab semalam 30k. Sama-sama 28. Dan terima kasih juga kerana sudi bersama dengan saya pada malam ni, mendengar syarahan sikit sebanyak berkaitan dengan surah Al-Fatihah ayat yang keempat, dan juga celoteh lah. Kami buat sampai 30k, 29k. Semalam kita tutup dengan wirid untuk tidur lah. Jom kita sama-sama tutup dengan wirid untuk kita tidur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا امتحانا إلا أنجحته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الصحة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الصحة في الدين والدنيا والآخرة اللهم بحقك يا رب اللهم بحقك يا رحمن اللهم بحقك يا رحيم اللهم بحقك يا ودود اللهم بحقك يا رزاق أن ترزقنا الصحة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الصحة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك كما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم بارك لنا في آبائنا، اللهم بارك لنا في أمهاتنا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الصحة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في غزة. اللهم كن لأهل غزة ناصرا ومعينا. اللهم أبدل خوفهم أمنا، اللهم أبدل خوفهم أمنا وضعفهم قوة وذلهم عزا وهوائنهم كرامة. اللهم عجل بنصرك الذي وعدتهم، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم بحقك يا رحمن، اللهم بحقك يا رحيم، اللهم بحقك يا رزاق، اللهم بحقك يا فتاح، اللهم بحقك يا رحيم. تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، تقبل يا كريم. Amin, amin. Alamat 43K. Malam esok kena hit 43K juga. Tadi saya minta 30K, ni sampai 43K. Okey, insya-Allah kita bertemu malam esok. Fama kana khairan fahuwa min indillah, wama kana syarran wa dha'fan fahuwa min qillati 'ilmi wa dha'fi nafsi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya 10.30. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.